Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini merupakan sebuah pembentangan kumpulan bagi subjek kemahiran komunikasi pengurusan dengan kod SCCAJ 3143 yang akan dibentangkan untuk pensyarah Dr. Muhammad Nur Najmi bin Nuji. Dan ahli kumpulan ini terdiri daripada 5 orang iaitu Encik Wan Muhammad Hafiz bin Wan Ibrahim dengan nombor matrik 283924, Encik Adi Nasrul bin Hairum 290092, Encik Muhammad Salihin bin Sa'ad 290172, Cik Nur Farhana Afiqah binti Awang Kecil 290232 dan saya sendiri Siti Aisyah binti Syekh Idris dengan nombor matrik 290250. Pembentangan ini berfokus kepada Selastika Malaysia Sdn Bhd yang akan dibentangkan oleh Cik Muhammad Salihin. Hadirin sekalian, saya mulakan pembentangan dengan melihat mengapa komunikasi pentadbiran ini sangat penting. Komunikasi merupakan komponen utama yang menentukan kejayaan sesebuah organisasi. Keberkesanan komunikasi bergantung kepada 3 komponen, iaitu yang pertamanya ialah menegaskan tugasan dan peranan secara jelas. Yang kedua, memastikan perkongsian maklumat berkesan secara kolektif. Dan yang ketiga yang paling penting adalah membolehkan penyelesaian masalah bersama. Apabila komunikasi lemah, organisasi berisiko menghadapi salah faham, kelewatan tugas dan penurunan semangat kerja. Ini terbukti daripada pandangan Robin dan George 2020 yang menegaskan bahawa komunikasi berkesan bukan sekadar penyampaian dan arahan, tetapi ia meningkatkan tahap kepercayaan, semangat kerja dan keterikatan pekerja terhadap organisasi. Komunikasi yang berkesan adalah tulang belakang kejayaan operasi dan kualiti sumber manusia. Seterusnya mari kita lihat konteks organisasi yang menjadi fokus pada kajian ini, iaitu syarikat Celestica Malaysia yang berpusat di Pulau Pinang. Sebuah syarikat multinasional yang terlibat dalam pembuatan elektronik dan perkhidmatan kejuruteraan. Konteks ini amat unik. Pertamanya, operasi mereka melibatkan kerjasama rentas jabatan merangkumi kejuruteraan, penyelenggaraan, kualiti, logistik dan sumber manusia. Ini menuntut penyampaian maklumat perlu dilakukan secara jelas, tepat dan berkesan pada setiap peringkat. Keduanya, kami mengenal pasti kepentingan komunikasi yang baik antara penyelia dan juruteknik sebagai faktor kritikal untuk melancarkan operasi. Hubungan positif ini membolehkan maklum balas aktif, perkongsian cadangan, penambahbaikan proses dan seterusnya, memastikan setiap individu melaksanakan tanggungjawab dengan bersungguh-sungguh. Oleh itu, laporan ini disediakan untuk satu strategi komunikasi kepengurusan yang menyeluruh bagi memastikan komunikasi daripada pihak pengurusan dan pihak operasi Celestica Pulau Pinang berjalan dengan lancar. Laporan ini juga turut menggabungkan analisis SWOT bagi mengenal pasti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam sistem komunikasi mereka. Analisis SWOT komunikasi dalaman. Terdapat 4 analisis SWOT komunikasi dalaman, antaranya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Untuk analisis yang pertama, iaitu kekuatan, komunikasi dalaman dalam kalangan Palestina Batu Kawan mempunyai beberapa kekuatan yang menyumbang kepada kejayaan operasinya. Sebagai sebuah syarikat pembuatan elektronik bertaraf global, salah satu
kekuatan utama ialah kewujudan sistem komunikasi rasmi digital seperti penggunaan email corporate, portal dalaman intranet serta laporan mingguan yang disediakan oleh setiap jabatan. Saluran ini memastikan maklumat penting seperti status pengeluaran, penyelenggaraan mesin dan keselamatan dihantar secara teratur kepada semua pihak yang terlibat. Kedua adalah kelemahan. Terdapat beberapa kelemahan yang dikenal pasti dalam sistem komunikasi yang sedia ada. Antaranya, isu utama ialah kekurangan latihan komunikasi yang sistematik untuk penyelia atau pengurus baru. Ini menyebabkan arahan kerja kadangkala disampaikan secara tidak jelas atau tidak seragam, terutamanya dalam situasi operasi yang melibatkan jabatan seperti penyelenggaraan, kejuruteraan, dan kawalan kualiti. Selain itu, terdapat kecenderungan sesetengah jabatan untuk bekerja dalam silo, iaitu secara terasik, yang mengakibatkan maklumat lambat disalurkan kepada jabatan lain. Kelemahan ini boleh memberi kesan kepada kecekapan kerja, meningkatkan risiko kesilapan teknikal dan menjejaskan jadual penghantaran produk kepada pelanggan. Ketiga adalah peluang. Dari segi peluang, Palestina Bertukawan boleh memperkukuhkan komunikasi dalaman dengan mengaplikasikan teknologi komunikasi moden secara lebih meluas. Contohnya, penggunaan platform digital seperti Microsoft Teams, Slack atau sistem intranet bersepadu boleh membantu mempercepatkan penyampaian maklumat dan koordinasi antara jabatan. Melalui integrasi teknologi ini, arahan dan laporan dapat dihantar secara masa nyata, iaitu real time, sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada komunikasi bersemuka yang mungkin terhad oleh shift kerja atau jadual operasi yang padat. Langkah ini juga sering dengan amalan smart manufacturing yang menekankan penggunaan teknologi digital, komunikasi, pengurusan, pengeluaran. Yang terakhir adalah ancaman, di mana Palestina turut berdepan dengan beberapa ancaman komunikasi, khususnya dari segi risiko, salah tafsir, maklumat teknikal antara jabatan yang berlainan bidang kepakaran. Sebagai contoh, maklumat berkaitan spesifikasi komponen elektronik atau prosedur penyelenggaraan mesin mungkin disampaikan tanpa standardisasi yang jelas, menyebabkan kekeliruan dan kemungkinan ralat dalam pelaksanaan tugas. Tambahan pula, pelaksanaan kerja yang melibatkan pelbagai latar belakang budaya dan bahasa juga berpotensi menimbulkan halangan komunikasi jika tidak ditangani dengan baik. Saya Siti Aisyah binti Syekh Idris dengan nombor metrik 290250. Saya akan membentangkan strategi komunikasi kepengurusan. Untuk memastikan komunikasi dalam syarikat berjalan dengan baik, Celestica Malaysia Sdn Bhd di Batu Kawan perlu melaksanakan strategi komunikasi yang berlapis dan menyeluruh bagi menyokong keberkesanan operasi serta kesejahteraan hubungan kerja antara pengurusan dan kaki tangan. Dalam konteks komunikasi dari atas ke bawah, iaitu top-down communication, syarikat boleh memperkukuhkan penyampaian maklumat rasmi melalui penerbitan buletin mingguan secara digital yang diedarkan kepada semua jabatan. Buletin ini perlu memuat naikkan matlamat ataupun maklumat penting seperti objektif mingguan, sasaran pengeluaran, laporan keselamatan serta pengumuman korporat. Selain menjadi saluran maklumat rasmi, buletin ini juga dapat meningkatkan kesedaran pekerja terhadap matlamat strategik syarikat dan perkembangan semasa organisasi. Bagi komunikasi dari atas ke bawah, bottom up communication, Celestica boleh memperkenalkan platform maklum balas elektronik di intranet syarikat yang membolehkan pekerja menyampaikan pandangan, laporan isu atau cadangan penambahbaikan secara terus kepada pengurus atau
pihak pengurusan tinggi. Tambahan pula penganjuran sesi town hall meeting secara suku tahunan boleh menjadi ruang terbuka bagi pekerja untuk berinteraksi secara langsung dengan pihak pengurusan, mengemukakan soalan dan juga membincangkan cabaran yang dihadapi di tempat kerja. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan keterlibatan pekerja, employee engagement, tetapi juga membina rasa percaya dan keterbukaan dalam komunikasi dalaman. Selain itu, bagi memperkukuhkan komunikasi mendata, iaitu horizontal communication antara jabatan, Selesika boleh disarankan untuk menubuhkan pasukan rentas fungsi, iaitu cross-functional team, bagi mengendalikan projek-projek yang melibatkan pelbagai disiplin seperti penyelenggaraan mesin, kawalan kualiti dan juga kejuruteraan proses. Menurut Clampett pada tahun 2016, pendekatan ini dapat mengurangkan masalah silo komunikasi, mempercepatkan penyelesaian masalah serta meningkatkan inovasi melalui pertukaran idea antara jabatan. Dalam masa yang sama, Selesika juga wajar untuk melaksanakan program latihan komunikasi kepengurusan untuk semua pengurus dan penyelia. Latihan ini bertujuan untuk memperkukuhkan kemahiran berkomunikasi secara profesional, termasuk komunikasi rentas budaya dan bahasa. Memandangkan syarikat ini mempunyai tenaga kerja yang pelbagai bangsa dan juga latar belakang, pengurus yang dilatih dengan kemahiran komunikasi berkesan boleh mampu menyampaikan mesej dengan lebih jelas, empatik dan strategik, sekaligus mengurangkan salah faham dan meningkatkan motivasi pasukan. Keseluruhannya, strategi komunikasi ini bukan sekadar menyelesaikan isu komunikasi sedia ada, tetapi turut memanfaatkan teknologi digital bagi memastikan penyampaian maklumat lebih cepat, tepat dan mudah diakses. Kombinasi antara komunikasi top-down, bottom-up dan mendata akan mewujudkan satu sistem komunikasi yang holistik, menghubungkan semua peringkat dalam organisasi dan menjamin keberkesanan pengurusan operasi di Selestika Batu Kawan. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Hafiz bin Marahim, nombor matrik 283924. Okey, untuk slide seterusnya adalah prosedur pengurusan konflik. Konflik sering berlaku dalam organisasi yang melibatkan pelbagai jabatan, terutamanya dalam persekitaran kerja yang dinamik seperti Selestika Malaysia Sdn Bhd, Batu Kawan. Bagi memastikan keharmonian dan keberkesanan organisasi terus terpelihara, Selestika perlu memperkenalkan prosedur komunikasi yang jelas, sistematik bagi mengurus sebarang konflik yang timbul. Langkah pertama dalam prosedur ini ialah pengurus perlu mengenal pasti punca sebenar konflik dengan mengadakan sesi perbualan dua hala bersama pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini penting untuk memahami konteks permasalahan dari setiap sudut, sama ada berpunca daripada salah faham komunikasi, beban kerja yang tidak seimbang atau perbezaan pandangan antara jabatan. Langkah kedua ialah melaksanakan kaedah mediasi dalaman yang dikendalikan oleh bahagian sumber manusia. Dalam mediasi ini, pegawai HR bertindak sebagai fasilitator yang neutral untuk membantu kedua-dua pihak mencari penyelesaian yang adil dan diterima bersama. Proses ini juga boleh menggunakan pendekatan model Thomas Kilmann yang mencadangkan beberapa gaya pengurusan konflik seperti mengelak bersaing, menyesuaikan diri, berkompromi dan berkolaborasi. Dalam konteks Selestika ini, pendekatan kolaboratif adalah paling sesuai kerana ia memberi ruang kepada semua pihak untuk berbincang secara terbuka dan mencapai penyelesaian menang-menang yang memperkukuh kerjasama antara jabatan.
Okey, seterusnya dalam aspek proses membuat keputusan, pengurus Celestica perlu mengamalkan pendekatan komunikasi yang inklusif dengan melibatkan pelbagai peringkat kaki tangan dalam perbincangan, terutamanya apabila keputusan tersebut memberi kesan langsung kepada operasi atau kesejahteraan pekerja. Model Vroom-Yaten boleh dijadikan panduan untuk menentukan sejauh mana pekerja dilibatkan dalam proses membuat keputusan. Model ini menekankan bahawa tahap penglibatan pekerja bergantung kepada kepentingan sesuatu isu serta kesannya terhadap keberkesanan organisasi. Sebagai contoh, keputusan teknikal mungkin dibuat secara langsung oleh pengurus kejuruteraan, manakala keputusan yang melibatkan keselamatan operasi atau penjadualan kerja boleh dibincangkan bersama pasukan penyelenggaraan dan juga HR. Melalui prosedur komunikasi yang sistematik ini, Celestica dapat menangani konflik dengan lebih profesional dan beretika. Pekerja pula akan merasa dihargai kerana pandangan mereka diambil kira dalam penyelesaian masalah dan proses membuat keputusan. Keadaan ini bukan sahaja mempercepatkan penyelesaian isu, malah meningkatkan rasa tanggungjawab bersama terhadap keputusan yang dibuat. Akhirnya, langkah ini akan memperkukuh keharmonian tempat kerja, mengurangkan tekanan dalaman serta meningkatkan keberkesanan keseluruhan organisasi. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Farhana Afika binti Awang Kecil, nombor matrik 290232. Okey, saya teruskan lagi pembentangan bahagian proses dan alat komunikasi. Dalam organisasi, keberkesanan komunikasi banyak bergantung kepada proses dan alat yang digunakan. Di sini terdapat 4 alat komunikasi utama yang membantu memastikan maklumat disampaikan dengan tepat, cepat dan efisien. Pertama, email. Email digunakan bagi menyampaikan maklumat rasmi dan memastikan dokumentasi jelas dan teratur. Ia penting untuk rekod serta rujukan masa hadapan. Kedua, Microsoft Teams. Platform ini membolehkan komunikasi masa nyata dan kolaborasi digital, terutama dalam mesyuarat atas talian dan perbincangan kumpulan projek. Ketiga, internet. Internet ni berfungsi sebagai pusat maklumat dalaman yang membolehkan ianya memuatkan semua SOP polisi keselamatan serta panduan kerja. Ini juga boleh internet ni juga memudahkan semua pekerja mendapat maklumat yang selari. Akhir sekali, mesyuarat bulanan. Platform ini penting untuk membincangkan isu-isu kompleks, menilai prestasi dan dalam masa yang sama boleh membantu membina kepercayaan antara pengurusan dan juga pekerja. Mesyuarat bulanan ni lebih dikategorikan kepada mesyuarat secara fizikal, berhadapan, face to face. So, kesimpulannya, proses dan alat komunikasi seperti email, Microsoft Teams, internet dan mesyuarat bulanan banyak membantu Celestica Batu Kawan membina ekosistem komunikasi yang efisien, telus dan berkesan. Gabungan alat ini memastikan semua staf dapat bergerak dalam satu arah yang sama untuk mencapai matlamat organisasi. Terima kasih diucapkan kepada Cik Farhana dan seterusnya kita pergi kepada kesimpulan. Bagi komunikasi yang berkesan dalam pentadbiran, ia merupakan asas utama kepada kejayaan sesebuah organisasi seperti Celestica Sdn Bhd. Melalui pelaksanaan analisis SWOT, strategi komunikasi yang tersusun, prosedur pengurusan konflik yang sistematik serta pemilihan alat komunikasi yang tepat, Celestica dapat memperkukuh dan keberkesanan penyampaian maklumat di semua peringkat organisasi. Pendekatan ini bukan sahaja membantu mengurangkan salah faham antara jabatan tetapi juga meningkatkan kecekapan operasi, produktiviti kerja dan semangat kolaborasi dalam kalangan pekerja. Seperti yang dinyatakan oleh Robbins dan Judge pada tahun 2017,
komunikasi yang berkesan tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan tugasan dengan baik, tetapi turut menjadi pemangkin kepada inovasi, kreativiti dan pembangunan berterusan dalam organisasi. Oleh itu, pelaksanaan rancangan komunikasi yang menyeluruh di Celestica Batu Kawan dijangka akan membawa kesan positif terhadap prestasi keseluruhan organisasi bagi memperkukuhkan budaya kerja profesional dan memastikan setiap ahli pasukan bergerak seiring mencapai matlamat strategi syarikat. Itu sahaja pembentangan daripada ahli kumpulan kami. Sekian, terima kasih.